Kadang-kadang hidup ni terasa terlalu berat. Luka lama masih terasa. Hati masih mencari cahaya. Tapi meski hujan badai melanda, langkah itu tidak berhenti. Menulis menjadi terapi. Setiap kata membawa kelegaan. Ada hari, air mata menjadi teman setia. Namun, setiap pagi adalah peluang baru. Langkah kecil tetap bermakna. Kerana selepas badai pasti hadir pelangi. Buku ini lahir dari hati yang pernah terluka untuk menemani hati yang sedang berjuang. Ia bukan sekadar bacaan, ia teman perjalanan. Sesuai untuk setiap jiwa yang mencari ketenangan. Untuk yang letih, untuk yang hampir menyerah. Setiap helaian memberi harapan baru. Kerana luka bukan penamat. Ia permulaan. Kita masih boleh bahagia, walau belum sembuh sepenuhnya. Buku ini ditulis untuk kamu yang sedang mencari kekuatan. Moga ia menjadi cahaya dalam perjalananmu. Kerana selepas badai, pasti hadir pelangi. Aku belum sembuh, tapi masih tetap melangkah. Dapatkan buku ini hari ini, kerana langkahmu tetap berharga.